Bayangkan, korang berjalan di satu pagi. Tiba-tiba, korang ternampak ada satu penampakan yang terlantar di atas tanah yang lapang. Keadaan benda tu seperti badan manusia, tetapi terbel dua. Dan keadaannya disusun rapi dan sampai hari ini pelakunya masih bebas. Dan untuk pengetahuan korang, itu bukanlah robot yang rosak, tetapi itu adalah jasad wanita yang berada di latar belakang saya ini, yang dikenali sebagai Elizabeth Short ataupun dikenali sebagai Black Dahlia. Kisah menyayat hati ini berlaku di Los Angeles pada tahun 1947. Jasad dia bukan saja terpotong dua, tetapi lebih psycho lagi, dia dikeringkan. Mukanya sampai ke telinga, lebih menyeramkan. Keadaan jasad dia disusun seperti pameran. Pada asalnya, polis lakukan siasatan dan lebih 150 suspek telah dipanggil. Tapi yang peliknya, tak satu pun yang dapat dituduh. Lebih pelik, si pelaku kononnya berani hantar surat ke media, dan di dalam sampul itu terdapat barang peribadi milik Elizabeth. Semua dibersihkan dengan petrol, seolah-olah nak cabar polis. Media pula buat cerita makin sensasi. Dari elok-elok nama dia Elizabeth Short bertukar menjadi Black Dahlia. Dan kes ini bukan saja menjadi fenomena di seluruh Amerika, malahan mendapat liputan seluruh dunia. Ramai yang mengaku yang mereka tu adalah pelaku, tetapi hampir semuanya adalah menipu. Tetapi terdapat beberapa teori. Mungkin pelakunya seorang doktor. Kedua, mungkin ada kaitan dengan orang yang berpengaruh ataupun golongan VIP, VVIP. Malah ada yang kaitkan mungkin polis sendiri yang terlibat. Tapi sampai sekarang memang tak ada jawapan yang sebenar. Tetapi ada saksi yang nampak sebelum Elizabeth Short hilang. Kali terakhir kelihatan dia berada dekat hotel, seolah-olah nak jumpa seseorang. Tapi identiti orang tu tak pernah dikenal pasti. Mungkin orang tu pelaku yang sebenar. Disebabkan kisah Black Dahlia ni tergantung sampai sekarang. Dan terdapat juga beberapa orang kata teori lah tentang siapa Black Dahlia ni sebenarnya. Memang kalau mengikutkan profil yang dikeluarkan oleh polis ataupun FBI, Black Dahlia bekerja sebagai seorang pelayan. Tetapi ada desas-desus yang mengatakan yang Black Dahlia merupakan seorang perisik. Maka sebab itulah dia mungkin dibu dengan kejam. Ada yang kata dia bukan setakat orang kata perisik yang macam level-level cak ayam tau. Dia mungkin melibatkan orang kata perisik yang melibatkan rahsia-rahsia besar negara. Ada yang kata dia mungkin perisik yang bekerja dengan Rusia. Apa pendapat korang? Kenapa agaknya akhir hayatnya sungguh tragis dan sangat sadis seperti ini? Aku nak ingatkan korang, ini bukan sekadar kes bembu. Ramai yang percaya pelaku dia seolah-olah menikmati setiap detik sebelum dia meninggalkan jasad Black Dahlia.